Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita berada di Pantai Biskang Bayu. Kita repeat balik. Bila-bila kata cari laut lah. Hari ini kita bersama dengan skipper kita, Generasi Y. Oi, awal. Ombak kasar sikit hari ni. Tak apalah, kata kita mana-mana. Hari ini kita pakai 2 batai. Ada lagi sebatai baru 5 kaki tersimpan tu. Kita tengok ke mana. Ramai bau pendek. Pendek kaki dengan bau 10 kaki. Kita pakai udah kopek, siap dipotong. Beli dalam setengah kilo. Tak tahu tak sikit kalau potong siap. Ramai juga lah kata hari ni. Tak apalah kita tengah. Sebab kita nak main berapa panjang pun kita tak sihat. Hari ni pun boleh tercari-cari laut lah. Ada rezeki ada. Okay, let's go. Kita setting apa yang patut. Okey, setup pertama ni kita pakai Apollo maternal lah. Buat sendiri, buat lebih kurang ni. Kita sakut. Udah pun kita agak kecil-kecil lebih kurang kata. Ni buat udah hidup pun kita tak beli. Kita target mai glamour ko ikut lagi gapo glamour dak kata. Janji boleh buat laut kata. Hari ni anak bini minta bawa ni. Kita mari stok ke. Okey. Settle. Bismillah. Okey, saya tak kedua pun kita pakai teknik Apollo juga. Ni kita buat mata pak lah. Mata pak kita ikat pun sajalah kata. Ni kita buat T sini. Batu kat mata sini. Okey. Bismillah. Okey, apa pun kita tunggu dulu. Baling sipu kita ni. Macam makan tu. Aku nak baca dengan ombak besar ni susah sikit. Bau panjang ada sipeh kata. Ada pun makin ni. Ada. Dia tak pengen ombak kasar susah nak baca sikit. Halu. Jadilah buat laut. Janji ada manis-manis. Boleh dah. Okey, balingan kedua. Bismillah. Tapi hari ni tak jakoi ni air pasang gini. Tak apalah. Ada tu rezeki kita. Apa pun kita tunggu dulu.
Okey, kita tunggu dulu. Ada nguti. Tak ada nak tunggu atau. Nariklah lagu ni. Lepas kita takik-takik glamour ni bau pepo ni. Tengah kagak tu. Ni kalau nak baca orang buat setahun ni. Yang makan ada lah, tak ada lah kita tahu pack gitu. Banyak tengok ke ramalan tu apa dah air tu air lesu tapi pasal lagi air pagi ni. Takut sebab hujan kau kan sebab tadi beritik lama tahu hujan. Ano beres? Ada. Tak kuasa. Oi. Oh. Bagi alu. Mana? Bismillah. Mila kage. Jadi lah. Hai. Sipir dah bagus. Tak jadi dah ni. Tak apa. Kita tegak. Ada rezeki ada lah kau ni. Tak cuba tak tahu kau ni tak. Tegak kakak dulu. Hanyut pada tepi ni. Ombok. Asal kali air. Ada apa lagi kan? Juga ni. Ada.
Ada. Makan senyap. Jadilah buat lauk tu. Bismillah. Okey. Ya. Ada manis-manis. Bismillah. Oh, kasar. Air comel. Habis kuasa-kuasa ni lah. Oh, nampak keruh sikit. Ada? Halu lah. Oh. Buat macam ngotih. Tu. Kita tengok ni. Memang air nak pasal. Air pasal 0.8 lah ni. Dalam pukul sebelah ni 0.9 lah. 0.9 juga. Ala surut lah. Oh, sakut. Bagi halu. Ya. Mana? Tak kumpau. Ada. Habis. Gak ikan kau berapa ombak? Ada rezeki. Tak apa. Bismillah. Tapi air ala kuliner dah tu tak beralih mana tu. Liner dah sikit ni. Nak nampak tak beralih mana sikit ni. Oh, tak tahu. Tengah-tengah tu. Ada upel lagi kedok ni. Kalau perasan tu sebab dia tu ijar. Oh, comel. Tapi apa sama mana nak sampai sini. Air nak ala comel. Upel tak pasal banyak lah. Ngotih halus ke. Ikan tak galak mana ni. Ngotih tak galak ni. Wah.
Kita tengah tunggu. Tak saya ngerti. Kita pergi mana. Sebabnya baru 2-3 hari lepas ada pokok ni duduk boleh lama 1 kilo 2 kilo ada. Lepas tu mari mencuba tu nasib ada rezeki ada lah tu. Sipu. Dah. Dah. Dah ke mana? Dah ke mana? Beres. Laca. Tetap. Aduh. Tengah kagak dulu. Nampak bergerak ni. Ada bagai kau? Ada manis-manis. Halus. Bolah. Halus ah. Halus. Lama bokok. Ada lah. Kita tak makan nak ni. Kita pergi buat anak dia nak makan, permintaan dia. Nak makan buat ada lalu. Kita menunggu pula. Kita nunggu pula, ada rezeki ada. Tengah kakak tu ada bagai kau. Macam bergerak ni. Siapa ngombok halus. Oh, dori. Dori. Ada ni baru siapa habis ni. Habis tu ngai mari dulu. Dengan kawasan ni kata boleh lama 3 kilo kot. Rezeki dia kata. Hari ni kita lah kata tunggu. Ada rezeki ada ini. Kagak dulu. Senyap. Tak galak. Kalau ada bagi ni. Halus. Dekat lah ni. Ada halu.
Jadilah. Jangan makan senyap-senyap ke. Kabar-kabar ada. Ada comel tu tak comel tu. Ya tak comel tapi omok berlalu lagi. Bismillah. Ada bagai tu. Kalau letak kan. A few inches later. Tengah gagal tu. Lama menyepi ni. Bergerak ni. Ada bagai kau. Oh, dori. Ikan dori. Kita ngaim lagi. Kalau tak ada, kita capuk 2-3 kali lagi lah. Kalau tak ada kan, kita balik lah. Alhamdulillah ada dalam 5 ekor ni. Jadilah boleh buat laut. Ombak pun kasar sikit. Orang sebelah pun tak ada tu. Daripada ramai-ramai ni tak ada dah habis dah. Ni kita tinggal dengan generasi tinggal dengan ni. Tak apa. Sebelah. Tak ada manis-manis. Tak ada barang. Ni tersipeh. Kita main patah. tak jadi. Kurang jadi kata. Siapa pun tak sihat ni. Ni pun ngai boleh cari laut kata ni. Kita tengah kagak dah. Kagak ngelah ni kagak nyudah ni. Rasa ikat tak galak ni. Ombak lagu ni tak tahu ke. Tak sih. Si beritahu kau jadi ikut ngoti pun dok mana lah. Ada ngoti habis tak. Seekor senyap. Angkat tak ada rezeki hari ni. Adalah duduk laut. Ngelah. Ada lagi. Halu. Jadilah duduk laut.
Assalamualaikum semua. Sekarang masuk pukul 11 pagi lah. Kita berhenti awal tadi tengah hari juga lah. Upaya pun ada lagi tapi kita simpan lah. Simpan kalau kita ikut juga. Rezeki dia tak. Hari ni hasil alhamdulillah lah. Adalah. Adalah kata boleh lah buat laut tu. Tu je boleh lah. Rezeki hari ni. Orang buat pun duk main panas ni. Pukul 12 baru suruh. Tapi tak tahu lah suruh setara mana. Orang ni pun boleh kira kalau bergalu ni. Okey. Kita jumpa di minggu depan pula. Jangan lupa follow Sifu Generasi Y. Jangan lupa follow. Okey. Laca. Jumpa lagi. Assalamualaikum daripada Fixer Casting.